Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad, lebih dikenali sebagai Ultimate, akan berdepan dengan timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Kamri Kamarudin, dalam perebutan jawatan Ketua Cabang PKR Ampang yang dijangka mendapat perhatian ramai. Kamri, seorang pemimpin PKR yang berpengalaman, mengesahkan hasrat kembali bertanding selepas berundur dalam pemilihan parti sebelum ini pada 2022. Beliau berkata keputusannya untuk kembali adalah kerana merasakan sokongan dan kepercayaan ahli akar umbi yang mahu beliau memimpin semula cabang tersebut. Syed Ahmad, Ketua Cabang PKR Ampang, menyambut baik cabaran daripada Kamri dan seorang lagi calon, Azrul Azwar Ahmad Tajuddin, sambil menyifatkan pertandingan tiga penjuru itu sebagai proses demokrasi yang sihat dalam parti. Beliau berkata adalah wajar untuk mempertahankan jawatan tersebut memandangkan kejayaan yang mengetuai usaha PKR merampas semula kerusi Ampang, Bukit Antarabangsa dan Lembah Jaya yang sebelum ini hilang akibat tindakan lompat parti pada tahun 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Lembah Jaya itu berkata fokus utamanya ketika ini adalah pada pemilihan peringkat cabang walaupun beliau turut berharap dapat menyumbang di peringkat nasional. Haili Izzati, FMT.